Subuh tadi mu mari semaya subuh, mu bubuh dalam tabung masjid. Pak ya, 2 ya untuk arwah ayahmu, 2 ya untuk arwah makmu. Alhamdulillah. Mu memulakan kehidupanmu dengan bersedekah. Hasan Al-Banna tanya lagi, suruh tanya diri kita, berapa banyaklah semaya sunat hari ni aku lakukan? Sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat hajat, sunat witir. Apa dia lagi? Cuba menapuk. Dan benda inilah kita akan sungguh kepada Allah Ta'ala. Mu tanya lagi dirimu, sejak daripada selek mata sampai kamu nak tidur ni, berapa banyak mu kecek tentang agama aku? Berapa banyak? Tanya lagi, sejak daripada selek mata pagi siapa kamu nak tidur ni, berapa ayat Al-Quran mu baca daripada surat cinta aku kepada kekasih aku, Al-Quranul Karim. Hari ni aku hidupkanmu daripada subuh tadi sampai kamu nak tidur. Berapa orang telah mengkecek tentang agama Allah? Orang boleh masuk Islam kerana kismu. Orang boleh mari masjid kerana mu. Orang boleh mari sembahyang Jumaat kerana mu. Orang yang tidak dengar kuliah kerana orang suka dengan mu, orang mari dengar kuliah. Cek tengok, tak ada kau sekarang habuk. Inilah amalan yang kita suruh, malaikat akan suruh. Ni dia ni. Ni kakak hak mukhtar ni. Ambil. Itu baru sebahagian aja yang Hasan Al-Banna suruh tanya. Kalau lihat situ nak yakwi berpuluh-puluh Hasan Al-Banna suruh kita muhasabah diri sebelum kita kejam mata. Kerana pada takdir kalau Tuhan matikan kita tengah tidur, inilah amalan yang terakhir yang aku lakukan. Batam tak jumpa tangga masjid. Wallazina kafaru, Allah Ta'ala kata, bila mengkufur dengan nikmat aku, wallazina kafaru, mengkufur, yukhrijuhum minan nuri ila zulumat, aku akan keluarkan kamu daripada cahaya pada kegelapan. Mu kena ingat, mengkufur dengan nikmat aku, mu duduk di bumi aku, menduduk dengan langit aku, mu guna anggota yang aku beri kamu, segala-galanya aku beri kamu, kabarmu tidak syukur pada aku. Tak mari nak rumah aku. Allah siapa hatinya mu mari pun, mari duduk bucu-bucu gitu. Acuk boleh duduk tanah, tak mesti naik atas masjid, atas rumah aku. Buat apa? Duduk tanah clear molek sorok. Mic di masjid tu kan, dia tak boleh duduk dalam masjid. Bila duduk dalam masjid bunyi gepo. Baik kita dengar duduk luar. Pakak duduk luar tinggal penceramah sore, biar dia gepo sore. Kita duduk pakak luar belah-belah jumpa. Sedap juga ustaz tu. Oh nak gitu. Nampak tak apa nak naik atas rumah aku. Kalau mari rumah aku pun duduk bucu-bucu gitu. Tuan-tuan, kita ni pergi kat pok lah kau dah kan. Kalau bayarkan anak-anak kita klik. Bayarkan anak-anak kita tak klik. Orang pergi cuti 2 hari ni pasal esok raya. Anak kita tak klik juga. Raya keling tak klik, munggah gelap. Raya Cina tak klik, di raya umur tua. Raya haji di raya umur saing. Bahagi kamu dia mau balik. Berasa hati gua anak kita orang tua. Berasa hati gua. Mau balik pun tidak tidur rumah aku. Pasal rumah aku moga rumah orang tua ke gapo dia ada rumah aku. Moga tidur di hotel. Moga bini mu orang Kuala Lumpur kan. Nak tidur rumah orang tua gapo dia ada sangat. Berasa warna kita tuan-tuan. Mu ni tak khabar. Motosikal buruk ni aku gendong mungkin ngaji sekolah kena ABC. Motosikal buruk ni lah, hak tua ni lah nak yakwi hujan panas ribut siang malam menyebabkan mu boleh jadi setara. Bila mu berjawatan gini boleh bening anak orang kaya pulak ke apa begini. Sapatin.
Cuma kita tak tubik mulut ya takut tak selamat anak. Tapi hati tak boleh berlawak belaka. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala segala-gala aku beri kamu. Tapi di rumah aku nampak tak berapa nak mari nampak. Nampak mari di rumah aku pun nampak jauh yang nampak. Tak boleh duduk lama panas pedih saya kena kelik semacam. Sedangkan mu menikmati dengan nikmat-nikmat yang aku bagi, rezeki aku bagi, mengkupu dengan nikmat aku. Aku akan keluarkan kamu daripada cahaya kepada kegelapan. Yukhrijuhum minan nuri ila sulumat. Aku keluarkan kamu daripada cahaya kepada kegelapan. Dulu mu susah cari piti, bapa pasal anak kecil-kecil. Lah ni mu susah juga, bapa. Anak mu besar-besar dah tapi tak dengar kata mu, tidak hormat ke mu dan mendatangkan musibah, isu-isu masalah dalam keluarga mu. Hamba ni ingat mati dengan gitulah nak ya. Ada anak pun tak boleh nak batu sikit rambut. Hak sore tu kerja doktor, hak sore tu kerja Petronas. Hamba bagilah. Amo takut dia amo mati, takut bangga punya amo pun bagi-bagi dah lah. Bila amo bagi gitu, dia dua beradik tu nyagi letak ambo di rumah. Di rumah taman bahagia. Mana taman bahagia tuan-tuan? Taman bahagia di Pengkalan Jepun. Tempat rumah orang tua. Pasal anak tak boleh nak urus. Pasal doktor kerja sibuk. Engineer Petronas kerja sibuk juga. Dia letak muk situ tuan-tuan. Dulu susah cari pitih pasal nak membesarkan sehingga anak boleh jadi doktor dan engineer Petronas. Pun bila dah anak berjaya lagi sebagai apa gini, hari-hari makan air mata. Bukan salah anak, kerana mu tidak bersyukur dengan nikmat aku. Mu tak kenal semaya Jumaat, mu tak kenal tangga masjid, mu tak kenal segala-galanya. Mu berasa dengan pitih mu boleh hidupkan keluarga mu. Dengan pitih mu boleh besarkan anak-anak mu tanpa pertolongan aku. Aku akan beri menjelai. Kerana mu kufur dengan nikmat aku akan bagikan kamu kegelapan keluar daripada cahaya. Patut kita koh tua kita berasa koh ceruh. Kau nampak nak beribadat, kau nak nampak mari masjid, kau nak mari semaya Jumaat, kau nak pergi umrah, kau nak belajar Quran, kau nak baca Quran dan sebagainya. Sudah tentulah itu di antara penanda Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Alhamdulillah tuan-tuan. Batu hamba ayat di awal tadi, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Janganlah mematikan aku dalam keadaan aku lupa kamu, dalam kesibukan harian-harian aku. Biarlah aku duduk lagu ni tuan-tuan. Lagi Allah Ta'ala kata, pada tiap-tiap hari rezekimu padahal engkau tiada memuji akan daku, maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Bila mu tidak bersyukur dengan nikmat aku, mu akan berasa tak cukup semacam. Aku akan beri dalam hatimu satu penyakit yang mu akan merasai tidak cukup semacam. Bila mu merasa tidak cukup, mu akan carilah jalan untuk mencukupkan. Membujur lalu melintang patuh. Caralah haram tak haram ke? Caralah benda tu betul ke tak betul ke? Caralah apa pun janji masuk. Dan bila mu boleh, mu berasa tidak cukup lagi, akan kebui penyakit tu. Mu tidak akan berasa puas macam. Mu tak akan berasa puas. Bila mu berjaya membuat sesuatu tu, mu akan berasa nak sematian.
mu terlupa dah bahawasanya semua hak mu terlupa tu mu akan tinggal dan akan dihisab misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Aku akan tanya walaupun sebesar zarah, mu ambil mana pitih ni, mu buat gapo dia pitih ni, mu labur ke mana pitih ni, akan tanya walaupun sebesar zarah. Mu kena ingat, lah ni mu boleh susu, lah ni mu boleh tudung, lah ni mu boleh gunakan apa-apa cara sekalipun, mu bijak, mu hebat, mu lecek seperti beluk, tetapi dengan aku minta cahaya. Berapa lama lagi mu nak hidup? Selekeh. Wahai anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakku, dan tiap-tiap daripada tiap-tiap malam melainkan mendatang akan daku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amal yang keji. Allah Ta'ala kata, hari-hari aku bagi rezeki kamu, hari-hari aku bagi rezeki kamu, sehari aku beri, malam bila malaikat atas laporan kat aku, malaikat atas laporan atas dirimu tu semua bagi keji berlaku. Aku beri rezeki kamu, membalas kat aku tai. Seolah gitulah tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, gapo dia aku tak beri kamu, aku beri semacam. Kabar-kabar pun bila tutup aja malam tu, mereka buat nari amalanmu kat aku cek tengok semua amalan taib lah aku. Perasa kita tuan-tuan. Hasan Al-Banna kata, sebelum kita tidur, cuba tanya diri kita, hari ni berapa waktu dah aku sembahyang Jumaat? Mujur ada Jumaat tak ada? Pasal Jumaat tak boleh buat di rumah. Kalau Jumaat boleh buat di rumah, ramai guys Jumaat di rumah. Hasan Al-Banna kata, mu tanya dirimu hari ni 5 waktu, bermula subuh pagi tadi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak pun mu kelik di rumah, cuma mu bayarkan 5 waktu tu berapa waktu mu sembahyang Jumaat. Kerana amalan ni akan diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jak daripada celak mata pagi, siapa kamu tidur, aku beri pitihmu beriaria. Berapa sen mu jatuhkan untuk sedekah fi sabilillah, infak. Tanya. Oh, alhamdulillah. Subuh tadi mu mari sembahyang subuh, mu bubuh dalam tabung masjid. Pak ya, 2 ya untuk arwah ayahmu, 2 ya untuk arwah makmu. Alhamdulillah. Mu memulakan kehidupanmu dengan bersedekah. Hasan Al-Banna tanya lagi, suruh tanya diri kita, berapa banyaklah sembahyang sunat hari ni aku lakukan? Sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat hajat, sunat witir. Apa dia lagi? Cuba menampak. Dan benda inilah kita akan sungguh kepada Allah Ta'ala. Mu tanya lagi dirimu, sejak daripada celak mata sampai kamu nak tidur ni, berapa banyak mu kecek tentang agama aku? Berapa banyak? Tanya lagi, sejak daripada celak mata pagi siapa kamu nak tidur ni, berapa ayat Al-Quran mu baca daripada surat cinta aku kepada kekasih aku, Al-Quranul Karim. Hari ni aku hidupkanmu daripada malam subuh tadi sampai kamu nak tidur. Berapa orang telah mengkecek tentang agama Allah? Orang boleh masuk Islam kerana kihmu. Orang boleh mari masjid kerana mu. Orang boleh mari sembahyang Jumaat kerana mu. Orang yang tidak dengar kuliah kerana orang suka dengan mu, orang mari dengar kuliah. Cek tengok, tak ada kau sekarang habuk. Inilah amalan yang kita suruh, malaikat akan suruh. Ni dia ni. Ni kakak hak mukhtar ni. Ambil. Itu baru sebahagian aja yang Hasan Al-Banna suruh tanya.
Kalau lihat situ nak ayat berpuluh-puluh Hasan Al-Banna suruh kita muhasabah diri sebelum kita kejam mata. Kerana pada takdir kalau Tuhan mati kita tengah tidur, inilah amalan yang terakhir yang aku lakukan.